Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Fadi Sunuri Motovlog. So, selalunya video aku kan kita akan buat sharing dulu, tapi aku super excited dengan motor ni. So, dalam video kali ni baru aku akan buat sharing dengan korang semua lah. Okay, pasal apa rasanya kan jika kita memiliki motor Harley Davidson. Okay, so untuk video kali ni aku nak share dengan korang semua apa yang rasa, apa yang korang patut tahu, apa yang korang rasa macam Yap, dia macam alah kat motor lain pun ada. So aku nak kongsi lah. Dan video ni aku estimate dia akan panjang, dia akan lama sebab seboleh-bolehnya aku akan cerita semuanya lah. Okay, so jom kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk video ni aku takkan pasang radio kuat-kuat lah, sebab aku nak bercakap pula. Selalu dengan radio kuat-kuat. Okay, so kita slowkan dulu speaker dia. Kita slowkan dulu lah speaker dia ni. Okay lah, first kali mungkin yelah korang rasa yang motor ni dia berat ke tak? Itu persoalan pertama korang yang selalu korang akan tanya kan. Harley ni dia berat ke tidak sebenarnya? Okey, untuk pengetahuan korang, motor yang aku bawa ni nama dia adalah Straight Glide. Dia ada satu lagi nama dia Road Glide. Dan untuk model yang ada Glide ni, nama Glide ni most of the dorang punya, orang kata apa, yang ada fairing ni lah. Kan yang ada fairing ni mostlynya dia ada Glide lah dekat belakang. Cumanya yang ini dia model yang terbaru, iaitu dia CVO. Dia ada yang bukan CVO, yang ni dia ada CVO. Dan apa term CVO tu aku lupa sebenarnya. Motor ni dia hampir 2000cc, iaitu 1936 tak silap aku cc dia. Dan juga kalau korang mesti rasa macam kalau katakanlah kita mempunyai enjin motor tu yang besar, contoh macam ni hampir 2000 kan, mesti horsepower dengan torque dia gila babi kan. Bukan gila bab. Mesti korang rasa macam gila bab kan. Kan macam weh, enjin dekat 2000 kan, ini mesti horsepower 200 lah, torque 200 ke tak. Dia sama macam motor-motor yang ada dekat pasaran dunia kan. Dia macam ratus-ratus je. Horsepower dia tak silap aku 105 horsepower je. Dan dia punya torque dia adalah 165 Nm torque. So ya, itu sebablah motor ni cakap dengan korang, dia is really powerful daripada segi dia punya torque. Dia kalau power tu powerful tu lain lah. Kalau torque ni dia kau boleh stay alright dekat certain gear tu, kau pulas je dia mesti bagi. Dan aku hari tu hampir nak low side. Sebab masa tu aku tengah U-turn, jalan agak licin. So aku pulas slow je, sikit je aku pulas. Tapi masa tu silap aku letak kat gear 1. Dia sepatutnya kalau nak selamat jangan letak kat gear 1. Sebenarnya motor-motor besar ni kau always dekat gear nombor 2. Sebab motor besar ni dekat gear nombor 2 pun kau dah boleh jalan dah. Dia tak ada sengguk-sengguk pun. So silapnya aku time tu, aku letak dia dekat nombor 1, gear nombor 1. So masa aku buka sikit terus zerup macam tu. Wah, aku macam roh aku nampak kat depan ni weh. Aku macam weh, tak boleh ni memang tak boleh punya guys, memang tak boleh. Tu aku macam tadi tu aku memang risau gila weh. Sebab aku bukan risaukan diri aku risaukan motor ni. Sebab motor ni tak murah tu. Itulah. Sebelum aku masuk harga, okay, aku sambung lagi sikit lah, okay, pasal berat dia. So jadi berat dia memang berat. Jadi korang memang kena uja lah motor ni. Dan pengalaman aku sebagai seorang motovlogger, memang ini motor yang paling berat pernah aku bawa. Dan motor yang antara yang terpanas juga yang pernah aku bawa. So far yang panas lah, yang panas dia Pan Am aku bawa pun panas. Lepas tu Ducati Multistrada V4S panas. Tapi dia ni kalau berjalan dia tak panas, sebab angin dia lalu kat bawah ni, dia lalu kat tepi ni.
Kalau kata berhenti traffic light ataupun jalan jam, wah masak weh, masak telur kau mesti masak punya. Untuk motor ni teknologi dia, kita boleh cakap semua safety purpose ada dekat dia. Okay, semua ada dekat dia. Dan juga meter dia ni adalah meter touchscreen. Kau boleh tekan macam ni, nampak ni meter touchscreen. Dan juga dekat tombol belah kiri ni dia ada tension control pun jagalah. Kau boleh on off total control. Lepas tu yang ini kau boleh tekan dia punya menu kat belah kanan ni. Kau boleh tengok lah, dia ada dah dia punya TPMS betul. Lepas tu dia ada apa ni kompas ada. Lepas tu dia ada trip A, dia ada trip B. Lepas tu dia ada temperature lah, temperature sekarang dengan range minyak. So masa aku isi penuh hari tu boleh pergi dalam 450 km. Dia bagi tahu kat sini lah, tapi jangan percaya. Itu range je berdasarkan kau punya minyak juga. Okay. Dan juga yang paling bestnya motor ni, dia dah datangkan sekali dengan cruise control. So kalau kita set kat sini 100, there you are. There you are guys. Dan motor ni antara motor yang paling stabil lah. Paling stabil, aku rasa memang paling stabil, paling mantap kalau kata kau nak buat travel kan. Sebab memang santai gila lah macam ni kan. Kau tolak macam ni, dah lah ada apa orang cakap, ada dashboard yang besar lebar kan. So angin tak kena sangat kat kau. So kau relax macam ni lah. Wah, santai bosku. Lepas tu motor ni berat, jadi untuk handling dia tak risau sangat lah untuk dia reflect ke apa, sebab motor dia berat kan. So kau relax santai lah. Aku hari-hari commute saya berjaya Gombak macam ni lah hari-hari aku. Motor best weh. Aku tak cakap korang tak kelakar ada motor ni lah. Dan ni lah santai. It's very nice. Dan juga motor ni untuk side mirror dia, bagi aku dia agak ke atas macam tu lah. Dia macam panjang, dia bukan lebar. So kau kena ke depan ke belakang sikit untuk kau tengok dia lah. Aku ada satu masalah bila pakai motor Harley ni. Kau tahu tak apa masalah yang aku hadapi? Okay kau fikir dia ada radio. Okay, dia ada radio. Tapi masalahnya radio dia sama dekat kereta. Apa yang dia main dekat kereta tu sama dekat motor. Tapi dekat kereta aku tak buka pun radio tu. Tapi dekat Harley ni aku buka, aku layan radio, aku dengar radio. Aku macam sampai aku cakap kan, kau ni beria lah kan. Dekat kereta ada tapi kau tak nak dengar apa radio kan. Dekat Harley ke main dengar radio apa semua. Dia macam ni aku cakap, dia macam vibe dia lain tau. Dia punya vibe dia tu lain. So dia jadi macam alah, tak boleh dia dengar radio juga. Ngam kan, santai chill. Aku macam tak boleh dia lain lah, rasa dia lain gila. So dia jadi macam dia punya vibe tu memang lain lah. So kau rasa macam nak dengar je radio. Dan dia juga ada Bluetooth connectivity lah. Tapi aku tak sempat nak go through sebab minggu ni memang aku sangat pack masa aku. So memang aku tempat mana yang aku dan cover macam tu je lah. Dan juga untuk motor ni aku berpeluang untuk berjumpa dengan owner lah. Kenalan aku juga, dia memang pakai Harley. Okay, dia memang pakai Harley. Jadi aku tanya kat dia, dan motor ni antara ground clearance dia yang tinggi. Okay, dia ground clearance dia yang tinggi, 130mm dia punya ground clearance. So macam aku duduk Gombak ni biasalah, jalan dia macam adventure sikit kan. So macam bumper-bumper tu apa semua tu, dia macam dia boleh lepas. Kalau bumper tu tajam ke apa ke, dia boleh lepas. Tak ada masalah pun. So sebab aku takut motor ni dia cicah, apa orang kata, dia cicah bump tu. Tapi dia tak. Dia memang tak. Dan juga memang tinggi. Tapi kau kena slow lah. Kalau kau duk berderam, kena jugalah. Dan juga daripada segi
suspension, daripada segi kau punya apa, suspension depan belakang, mantap lah. Tayar dia jangan cerita, tayar dia memang besar. Tayar Harley ni kau memang kena beli dekat Harley lah. Aku rasa ada je kedai-kedai luar yang ada provide Harley punya tayar lah. Sebab tayar dia memang agak besar. Bagi aku memang besar teruk lah tayar dia. Okay, memang besar gila tayar dia. Dan aku rasa tak banyak kedai yang ada lah. Mungkin ada certain kedai saja yang ada jual dia punya tayar. Tayar dia bukannya besar tau. Radius dia lebar. Lebar dia tu memang, oi, lebar dia memang lebar. Memang lebar gila lah. Kita selit dulu. Kita cuba selit. Oh, aku ke atas sikit lah, supaya nampak view kamera aku lebih menarik. Kalau tak, nanti kau tak nampak apa yang aku nampak, kan? Ni masalah aku ni, gear 1 tak boleh gear 1, dia kena gear 2. Wow. Nampak horn dia. Comel lah bunyi horn dia. Aduh, ya Allahu Akbar. Aku nak ke kiri ni je. Okey, dah duduk balik lah. Okey, jalan yang corner sikit. Daripada segi cornering, motor ni memang kau kena uja badan kau untuk kau turunkan dia ke bawah. Kalau tak, dia yang tarik kau. Kau pilih antara dua. Sama dia tarik kau ataupun kau tarik dia. Pilih lah, pilih. Dan apa lagi tips yang aku boleh share korang semua, untuk kalau kata korang ada cita-cita lah untuk membeli Harley ni, korang bawa Harley korang kena ada satu pemikiran di mana always one step ahead. Selalu satu langkah di hadapan. Contoh, daripada segi parking, daripada segi pembawakan, daripada segi apa lagi, semua benda lah kau kena one head a step, satu langkah ke hadapan. Wow, abang polis ke ni? Gila. Kepala otak dia terus masuk macam tu. Dia tak nampak ke motor aku yang sebesar gajah ni? Gila lah abang polis ni. Aku yang sebesar gajah ni, dia tak nampak ke aku? Kita masuk jalan. Tak boleh masuk jalan motor. Tak boleh. Motor ni saja aku rasa dia dah makan satu spacing orang dalam tu dah. Jangan. Ikut jalan kereta je lah. Jangan. Lagi kau menyusahkan semua orang dekat dalam tu. Dia nak potong tak boleh, dia nak buat apa tak boleh, dia maki orang. Ikut jalan kereta. Sebab tak jauh dah pun, kat sini je dah. Sampai. Dan juga apa lagi dekat meter-meter panel dia ni, ni semua hazard lamp lah. Dan juga kau kena biasakan lah kau punya tangan untuk bermain dengan semua ni. Dia ada on off, ada mic lah, semua lah. Aku tak ambil pakai lagi. So wow. Alah, tapi korang tak payah risau lah motor ni. Dia okey je motor ni. Nampak tak dia tulis sini 117. Nampak 117. Yang ini tak operate lagi tau exhaust dia. Exhaust yang ni dia tak operate lagi. Tapi kalau yang dah operate tu, ya Allah, bisingnya. Bising gila tu. Sebab Harley ni dia adalah V-twin, engine dia V-twin. Tu sebab kau nampak sekarang ni, kau nampak tak? Semua bergegar. Semua bergegar. Itu bergegar, ini bergegar. Bergegar teruk semuanya. Dan juga untuk motor ni dia ada 3 mode. Dia ada 3 mode ke? Road.
Dia ada mode, road, sport. Lepas tu dia ada rain. Betul lah, 3 je. Dia ada rain, road dengan sport. Ada 3. Kat bawah ni tadi dia berubah. Ni button di bawah ni. Okay. Aku rasa sampai situ je lah kot video aku. Okay. Dan aku harap dia membantu korang semua, kepada mereka yang nak menonton, yang nak mencari ataupun yang nak tahulah macam mana rasa bawa Harley. Dan aku harap aku dah merangkumi semua benda. Apa lagi ya? Kaki, okay, kaki cruising lah. Dia cruising punya format. So korang tak payah risau sangat. Everything is good. Right. Dan sementara kita nak sampai office tu, aku nak berhenti dekat sekolah ni dulu. Aku nak tunjuk korang lah. Inilah bentuk rupa motor straight glide ni sebelum aku nak end aku punya video. So inilah dia bentuk dia, straight glide. Motor harga 200,000. Depan dia punya rim double disc brake, 4 port. Ni dia pencet kaki dia. Ni kaki belakang. So far dia datangkan dengan sideboard lah. So sideboard ni aku dah ada barang aku dah. Ni barang. Sideboard dia agak besar. Aku suka sideboard dia. So macam isi barang aku boleh isi. Nampak banyak aku boleh isi barang aku. Okay. So it's really nice. Exhaust 2 berkembar. So mantap lah. Memang best. Okay. So alright guys, sampai situ saja video aku. Aku harap korang terhibur. Aku harap korang dapat something daripada video aku kali ni. Maaf agak panjang sebab bukan selalu aku dapat Harley. Okay. Jarang-jarang lah kita dapat Harley. So alright guys, thank you so much for watching. Aku harap video ni manfaat beri kepada korang. Jumpa korang for the next vlog. Jangan lupa like, subscribe juga, komen. Dan yang paling penting sekali, ride safe, be safe. Dan jumpa korang for the next vlog. Bye bye. Peace yo. Assalamualaikum. Ciao.